Kenapa nangis-nangis ni? Jom ikut kakak meh. Jom. Ha korang, kalau datang ke Zahara Garden, jangan lepaskan peluang bawa anak-anak ke colouring zone. Lepas jalan-jalan mesti penat kan? Sinilah tempat anak-anak boleh berehat sambil mewarna. Korang tak perlu pening fikir nak bawa apa. Kami dah sediakan semua peralatan korang untuk mewarna. Tada! Inilah hasil kami mewarna. Cantik kan? Lepas dah siap warna, jangan simpan je tau. Korang boleh tampal dekat cermin Zahara Garden. Nanti kalau korang datang sini, lalu tempat ni mesti rasa happy ada karya korang. Apa lagi, jangan lupa datang ke Zahara Garden. Jangan lupa like, komen, share